bos nak pakai pickup, nak tahan lasak punya, nak kereta nampak sporty, nak owner lama ada jaga dengan ambil balik tak payah bikin. Okey, ini hari Mr. Limau recommend ini tahun 2018 Isuzu T-Max yang pickup ni 4x2 tapi kereta memang cun cantik lah. Satu owner pakai sampai sekarang, mileage baru 80 lebih. Kereta tiada kemalangan, tak ada banjir Kereta cat semua cantik lagi, sebiji macam baru, ambil balik tak payah bikin. Suspension, engine, aircon semua boleh kata tip-top condition lah. Okey, ni hari nak jual berapa? Nak jual 32,800 saja. Boleh buat full loan kalau mau niaga, nak jimat, nak pakai untuk modal itu wang, tak mau belanja banyak, okey pakai ini. Boleh buat full loan. Bulanan baru 400 lebih saja tau. Memang boleh kata harga berbaroi sama dengan mampu minat. Sekarang bisa di review ini kereta, kasih bos tengok. Selamat petang bos. Tadi baru dapat trade in kereta baru ni owner tukar kereta baru. Kereta ni adalah Isuzu D-Max 2.5 manual 4x2. Kereta tiada kemalangan, tak ada banjir Kereta engine, gearbox, suspension tip top. Mileage baru 80 lebih Tayar bunga 80% tebal lah, boleh pakai lama lagi. Cat semua cantik-cantik lagi ambil balik tak payah bikin apa pun, tak ada kemek, tak ada cala-cala lah. Semua okey, cantik lagi. Lampu pun semua cantik-cantik Kalau bos nak pakai manual, satu pickup, nak pakai pickup, nak ambil barang, nak tahan lasak punya. Okey. Lagi nak harga berbaroi, bajet 30 lebih, nak tahun baru-baru. Penting tahun baru. Jangan tak risau masalah engine, gearbox. Okey, ini boleh kata paling sesuai Kereta ni owner cerita tak ada ambil berat, tengok tong dia semua tegak-tegak, cantik-cantik lagi. Nampak? Elok lagi, ada bar tau. Nampak the base sporty nampak? Dia ada bar dia Okey, kereta ni memang kurang pakai. Owner cerita tak ambil berat, tak masuk site, tak ada masuk kebun, pakai panda-panda biasa saja. Okey, kereta condition tip top lah boleh kata. Okey, harga ini hari cuma nak jual 32,800 sajalah. 32,800 saja boleh dapat ini pickup tahun 2018, tahun baru-baru. Okey, ni ada power window semua ada aircon sejuk-sejuk lagi, bawa sedap lagi. Mileage pun tak tinggi, 80 lebih. Dalam interior boleh kata semua elok, cantik lah. Foto sikit pasal belum cuci. Okey, boleh buat full loan kalau bos tak nak pakai, tak nak keluar duit muka atau down payment, nak buat full loan boleh juga, ni tak ada masalah. Bulanan pun kira mampu milik 400 lebih saja. Kalau ada bos suka ini kereta, cepat Roger Misteri ini memang murah-murah saja. Okey, thank you bos.